So semua kena tenang. Ni Kak Azim, wallahi saya sayang kat korang semua. Terima kasih sebab support journey ni, terima kasih support misi ni, dan terima kasih sebab saya sabar menunggu update daripada semua tim-tim sukarelawan yang terlibat daripada setiap negara yang berbeza. Terima kasih juga doa yang tak putus-putus, dan terima kasih juga sebab korang selalu repost tentang apa yang terjadi kat saudara kita kat Gaza sana. InsyaAllah. Ramai lagi yang tak tahu macam mana nak check tracker. Kalau ramai yang tak tahu lagi macam nak check tracker, cuba kalian semua komen. Jadikan orang-orang yang komen dalam ini sebagai rakan yang terdekat dengan kalian, supaya tidak kita mengelakkan pergaduhan. Jadi cuba starting dengan Assalamualaikum, korang tahu tak macam nak check tracker? Ataupun Assalamualaikum, makcik tak pandai nak tengok tracker, boleh tak siapa yang check tracker komen, makcik nak follow. So nanti diorang buat live untuk tunjuk tracker, bolehlah semua orang tengok live dia. Kita support each other sebab ini adalah perjuangan bersama. Okay? InsyaAllah. Boleh tanya dengan kawan-kawan kita tu. Kawan-kawan kita ni semua baik-baik, insyaAllah. Ni semua yang nak bersatu hati ni.